Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan 4, pembentangan individu interpretasi struktur modeling ISM. Jenis yang saya pilih ialah aplikasi kaedah interpretasi struktur modeling untuk pembinaan model interpretasi pembelajaran latihan perguruan pada jurnal kurikulum dan pengajaran Asia Pasifik Oktober 2017, bilangan 5, isu 4. Ini adalah perkara yang saya akan bentangkan. Pengenalan. Pendidikan guru adalah penting untuk melahirkan guru berkualiti dan cemerlang untuk mendidik anak bangsa. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memantapkan latihan pemilihan calon dan kebajikan guru. Guru berperanan besar dalam kejayaan pelajar dan sistem pendidikan. Latihan guru perlu melibatkan strategi pengajaran dan pemikiran kreatif. Isu dan masalah yang dikaji. Latihan guru kurang penggunaan teknologi. Tiada model pembelajaran digital yang jelas. Aktiviti pembelajaran yang tidak tersusun. Pelatih guru sukar mencapai hasil pembelajaran. Pendekatan sedia ada kurang sesuai dengan zaman. Objektif. Objektif 1. Mereka bentuk dan membina model pembelajaran. Objektif 2. Menyediakan panduan untuk mengajar kursus latihan perguruan. Objektif 3. Menyusun aktiviti pembelajaran secara teratur dan berstruktur. Objektif 4. Melatih guru mencapai hasil pembelajaran dengan lebih berkesan. Susunan ISM dalam kajian ini. Yang pertama, perancangan kajian. Yang kedua, pemilihan pakar. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima, aplikasi hasil pendidikan. Perancangan kajian. Menentukan objektif dan reka bentuk kajian. Fokus kepada pembangunan model pembelajaran. Menggunakan pendapatan ISN untuk struktur elemen pembelajaran. Menyediakan senarai awal aktiviti untuk dibincang bersama pakar. Pemilihan pakar. Melibatkan 18 orang pakar dalam bidang teknologi pendidikan, pembelajaran, pendidikan guru, ICT dan guru cemerlang. Kriteria pemilihan pakar adalah mempunyai PhD, berpengalaman 10 tahun hingga 15 tahun, terlibat dalam pelaksanaan studi di universiti, IPG dan sekolah. Pelaksanaan kaedah ISM. Kaedah ini menggunakan kaedah ISM yang mempunyai 7 langkah utama dalam proses pelaksanaan. Langkah melibatkan pandangan pakar untuk membina model. Setiap langkah membantu menyusun aktiviti pembelajaran secara berstruktur dan sistematik. Langkah 1. Mengenapasi elemen. Kaedah yang digunakan adalah Modified Nominal Group Technique (NGT). Tujuan untuk mengenapasi aktiviti pembelajaran untuk dimasukkan dalam model. Pakar berbincang dan menilai senarai aktiviti yang disediakan. Boleh menambah cadangan aktiviti baru jika perlu. Penilaian dilakukan menggunakan skala 1 hingga 7 berdasarkan kepentingan. Langkah 2. Penangkapan hubungan elemen. Hubungan antara aktiviti pembelajaran ditentukan oleh panel pakar. Pembincangan memfokus kepada susunan logik aktiviti. Contoh soalan asas ialah aktiviti I mesti dijalankan sebelum aktiviti J. Hubungan ini membentuk asas struktur model ISM. Kesepakatan pakar diperlukan untuk menetapkan urutan dan kebergantungan antara aktiviti. Langkah 3. Pembentukan SSIM.
Struktur seinterfaksi metrik SSM dibina menggunakan pengisian konsep STAR. Setiap aktiviti dipasang dan ditujukan kepada pakar untuk undian hubungan. Proses diulang hingga semua elemen dipasangkan. 4 simbol hubungan digunakan seperti tertera. SSM ditunjukkan hubungan kontekstual aktiviti pembelajaran. Langkah 4. Pembinaan model ISM. Model dibina selepas semua hubungan antara elemen ditetapkan berdasarkan pembandingan pasangan dan logik transitif. Susunan elemen menghasilkan struktur hierarki aktiviti pembelajaran. Model disemak semula oleh pakar untuk memastikan tiada pencambahan. Semakan pakar adalah penting untuk pengesahan dan memantapkan struktur model. Langkah 5. Penetapan metrik pencapaian. Model dianalisis untuk menghasilkan struktur akhir. Tujuan adalah untuk mengelepasi tahap dan kedudukan AP pembelajaran. Metrik capaian dibina dengan menukar simbol SSM kepada nilai 1 dan 0. Penukaran simbol kepada nilai adalah seperti tertera. Hasil akhir, aktiviti disusun mengikut peringkat dalam model ISM. Langkah 6. Pengelasan aktiviti mengikut kluster. Aktiviti pembelajaran diklasifikasi berdasarkan kuasa pemanduan, driving power, kepergantungan, dependensi. Hasil pengelasan membentuk 4 kluster aktiviti. Pertama, independen, pengaruh tinggi dan tidak bergantung pada orang lain. Dependent, bergantung pada aktiviti lain. Likert, pengaruh dan kebergantungan tinggi. Dan keempat, autonomous, tiada pengaruh dan tidak bergantung. Langkah 7. Analisis dan taksiran elemen. Aktiviti dianalisis berdasarkan tahap kepentingan dan keutamaan. Taksiran dilakukan untuk menentukan susunan pelaksanaan aktiviti. Membantu membina model akhir M pembelajaran yang lengkap dan praktikal. Model disusun dalam bentuk hierarki aktiviti pembelajaran. Analisis data. Aktiviti nilai pada skala 1 hingga 7 mengenai kaedah NGT. Aktiviti disusun mengikut keutamaan dan kedudukan dalam model. Dikategori mengikut 3 domain utama. Pertama, input pengetahuan. Yang kedua, pengupayaan kemahiran. Yang ketiga, penilaian dan refleksi. Diklasifikasikan kepada 4 kluster ISM. Independent, Likert, Dependent, Autonomous. Model akhir membantu menyusun pembelajaran sehierarki dan sistematik. Kesimpulan kajian. Kluster Likert mengundi aktiviti dengan driving power dan dependent power yang tinggi. Ia bertindak sebagai penghubung penting antara aktiviti lain. Contoh aktiviti 6 dan 3. Kuasa kluster independen pula terdiri pada aktiviti yang mempunyai pengaruh tinggi dan perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Contoh aktiviti 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14 dan 15. Model SM yang dibangun ini diharap menjadi panduan berguna kepada pengajar dalam pelaksanaan M pembelajaran. Penting diingat bahawa model ini bertujuan untuk pembelajaran, bukan mengganti sepenuhnya pembelajaran kini melalui telefon mudah alih. Aplikasi kajian. Model pembelajaran boleh dikembangkan untuk penilaian khas dan pelajar kurang upaya fizikal. Dicadangkan pembangunan model subjek latihan guru berdasarkan model ini. Kajian lanjutan dicadangkan untuk membandingkan pelaksanaan model di negara yang lain. Boleh mengenal pasti faktor budaya dan sistem pendidikan yang dipenuhi oleh kebesaran model. Aplikasi hasil pendidikan. Model M pembelajaran boleh dijadikan sebagai panduan pensyarah dalam melatih latihan guru, membantu melaksanakan aktiviti pembelajaran secara tersusun dan berfasa, menyokong penggunaan teknologi dalam latihan guru secara lebih sistematik, boleh disesuaikan untuk bidang lain seperti dengan khas, latihan industri dan pembelajaran fleksibel, merujukan kepada guna kepada institusi dan reka bentuk kurikulum digital.
Penghargaan kepada Dr. Nurhanan binti Ramli, pensyarah kursus kajian masa depan yang telah banyak membimbing dan membantu saya menyelesaikan tugasan ini. Sekian, terima kasih.